Kau bagi makan apa ni? Sampah. Tok berjemur sikit tu Okey. Aku nak masuk lah bodoh. Aku cakap aku tak nak makan lah, faham tak? Oh, sakit lah bodoh. Apa yang penting sekarang ni kau tahu tak? Apa? SPM dah habis! Dah boleh kahwin! Korang okey kan kalau kita masuk universiti sama-sama? Kau nak aku pergi terima offer tu, tinggalkan Tok Babah seorang kat rumah. Siapa nak jaga Tok Babah? Siapa nak bagi dia makan? Siapa nak mandikan dia? Kalau kau kat tempat aku, baru aku tahu macam mana rasa dia. Makanlah sikit tu. Aku nak tidur, bawa aku pergi bilik. Kita siapa, Hakim? Nak berlaku kat dia sampai macam tu? Kita insan biasa, Hakim. Dia je satu-satunya keluarga yang kau ada. Jangan Kim, aku gelilah. Betul Tok Syahid Semadi. Kau langsung tak macam dia. Tok nak makan apa? Makan. Sikit je Tok. Sikit pun tak nak. Kau berkamus. Takkan kau nak give up? Aku cuma penat. Aku rasa aku ni tak ada tempat bergantung. Dan untuk yang pernah merasakan kehilangan, kisah ini aku kongsikan bersama.